pada masa sekarang, harga minyak sudah naik dan makin lama makin naik. Kalau anda nak beli kereta, harus consider kereta yang jimat minyak. Ini adalah Toyota Vios Hybrid kami yang full tank RM65 boleh jalan 800 km. So, harga dia adalah RM103,900. Gaji RM3,000 ke atas layak mohon ini kereta. Jom kita tengok dia punya itu kereta punya detail. Untuk Vios Hybrid ini kami total ada 5 warna. Yang depan ini adalah signature color Celestic Grey Metallic. Selain daripada itu, kami lagi ada putih, hitam, silver dan juga spicy scarlet. Untuk pembelian Vios Hybrid, kami akan kasih full punya itu skirting termasuk spoiler ini. Ini adalah belakang punya view HEV, itu bermakna hybrid punya model. Kita boleh tengok dia punya itu bonnet memang cukup besar. Anda boleh isi 2-3 luggage yang besar-besar pun. Ini adalah view depan Vios Hybrid punya itu model. Ini adalah seat belakang dia. Vios Hybrid ini adalah full punya itu leather seat. So ini dia punya steering. Dekat steering sini kita boleh nampak ada ACC cruise control. Kita ada 3 driving mode termasuk power, eco dan normal. Meter dia adalah macam ini, full digital punya. Kita ada auto wiper sekali. Kita ada 10.1 inci punya itu touchscreen termasuk 360 degree camera yang sangat clear. Lepas tu kami ada wireless punya Apple CarPlay, wireless punya itu Android Auto. So sebelah bawah di sebelah sini kita boleh nampak sini ada ambient light 64 color sama dengan sini. Kita hanya perlu tekan button di sebelah sini, kita dah boleh tukar color. So untuk Vios Hybrid ini dia pakai eCVT punya gearbox, jadi dia ada gear D dan dia ada gear B dengan adanya electronic parking brake dan juga brake hold. Untuk kereta ini kami juga akan bagi recorder yang ada 4K punya resolution dengan security tinted sekali dan juga RFID secara percuma. Untuk Vios Hybrid belakang dia ada aircon dan juga dia ada charging port pada sebelah belakang. Kalau anda berminat nak beli ini kereta Vios Hybrid, Angka boleh tolong korang convert cash rebate dia sebagai down payment anda. Jadi anda tak perlu down payment lah. Gaji untuk layak dapat ini kereta Vios Hybrid punya loan adalah RM3,000, boleh termasuk insentif, allowance dan juga OT. Bukan basic total. RM3,000 ke atas dengan syarat lesen mandu kena ada, gaji ada masuk bank, ada EPF dan yang paling penting tak boleh ada blacklist. Blacklist memang tak boleh dapat loan. Kalau anda nak dapat itu Vios Hybrid punya version dengan zero deposit, boleh klik link di sebelah bawah untuk Roger Uncle Lim. Uncle Lim sedia membantu anda dapat kereta Vios Hybrid